Selamat datang semua ke sesi kita hari ini. Untuk anda, kita ada sesuatu yang agak istimewa. Kita nak tengok petikan dari pantun kerja ibadah. Ini dari Jabatan Modal Insan Kumpulan Lembaga Tabung Haji. Yang menariknya, ia dalam bentuk pantun Melayu tau, tradisional. Ya, betul tu. Satu pendekatan yang unik sebenarnya. Jadi apa kita nak cuba faham kat sini, kita nak tengok macam mana pantun ni kan, dia bingkaikan idea kerja tu. Khususnya di tabung haji lah. Ya. Sebagai satu bentuk ibadah pada Tuhan. Memang menarik. Jarang kita jumpa falsafah organisasi disampaikan macam ni, guna puisi. Kan? Okey, jom kita tengok mesej utama dia. Terus terang dia kata, kerja tu ibadah. Ada petikan pantun, kata Allah, ku jadikan kamu untuk beribadat kepadaku. Jadi, jelas kat situ tujuan kita dijadikan ni untuk beribadat. Dan itu dia punya asas, fundamental. Kalau hidup ni tujuannya ibadah, jadi kerja kita, aktiviti utama kita tu mestilah kena dilihat dari sudut yang sama juga, kan? Mestilah. Ini macam satu integrasi. Iman dan kerja tu sebati. Tak macam banyak tempat lain yang mungkin lebih sekular cara fikir dia. Okey, persoalan seterusnya, macam mana pantun ni cakap pasal pelaksanaan kerja sebagai ibadah? Ada sebut pasal kena patuh perintah Allah, jangan syirik, laksanakan perintah Allah, tiada sekali sekutu. Ya. Dan juga pasal ilmu asas, kuasailah fardu ain demi kesempurnaan ibadahmu. Apa maksudnya tu? Okey, ini penting. Konsep tauhid keesaan Allah tu dan fardu ain, ilmu asas yang wajib kita tahu sebagai Muslim, itu diletak sebagai syarat, sebagai landasan. Jadi, bukan setakat amalan peribadi je lah. Bukan setakat tu, ia jadi teras etika kerja, tingkah laku profesional yang diharapkan kat sana. Kalau tak ada asas ni, ikut pantun ni lah, kerja tu mungkin tak sampai tahap ibadah yang sempurna. Faham. Menariknya lagi, pantun ni kaitkan pula kecemerlangan tabung haji tu sendiri, kod dengan matlamat agama. Kecemerlangan tabung haji, agenda agama. Itu satu kenyataan yang kuat tu. Maksudnya, kejayaan TH bukan ukur duit je, tapi sebahagian dari misi agama. Ada sebut Al-Falah juga, kejayaan dunia akhirat. Betul. Pembingkaian macam ni, dia angkat kerja harian tu lebih dari sekadar tugas biasa. Dia bagi pekerja satu tujuan yang lebih besar, terikat dengan matlamat rohani. Maknanya kejayaan syarikat tu cerminan kejayaan agenda iman tu lah kan? Tepat sekali, dikaitkan terus. Okey, seterusnya kita tengok ciri pekerja idaman dia, profesional mukmin. Ada rangkap macam bakat profesional mukmin asas penggeraknya dan profesional mukmin kebanggaan umat. Apa ni profesional mukmin? Profesional mukmin ni dia macam gabungan dua benda. Profesional tu cekap kerjalah, mahir. Mukmin tu pula orang yang beriman teguh. Jadi gabungan iman dan skill profesional. Kenapa penting sangat gabungan ni? Sebab dia dilihat sebagai penggerak utama organisasi. Macam untuk jayakan pelan strategik Faith 27 yang disebut tu. Dan bukan tu je. Dia jadi macam contoh teladan untuk masyarakat Islam, untuk ummah. Kira aset kebanggaan lah. Wah, tinggi tu dia letak standard. Siap ada inspirasi sejarah lagi. Muhammad Al-Fatih, pemimpin hebat, pasakkan tauhid, runtuhkan syirik syarikat. Ambil contoh pemimpin dulu. Iya, analogi ni dia macam nak kata kepimpinan yang hebat dalam organisasi tu, dia perlukan asas tauhid yang kuat. Macam Al-Fatih. Lepas tu, kena runtuhkan syirik syarikat. Apa tu syirik syarikat? Itu yang saya nak tanya juga. Macam mana tu? Istilah ni memang kedengaran berat sikit kan? Tapi kena faham konteks dia. Maksud syirik kepada syarikat ni bukanlah kita sembah bangunan pejabat ke, logo syarikat ke, bukan macam tu. Oh, bukan literal lah ya? Bukan. Ia lebih kepada metafora. Ia merujuk pada satu keadaan, mungkin satu usaha atau pakatan di mana kerja yang kita buat tu, motif dia dah lari. Bukan lagi ikhlas 100% kerana Allah, tapi dah jadi sebab nak jaga kepentingan diri sendiri atau agenda pribadi. Syarikat kat sini maksudnya mungkin puak atau kumpulan tertentu, sampai kita sanggup ketepikan niat asal untuk Allah. Jadi, macam kesetiaan tu dah beralih.
Lebih kurang macam itulah. Kesetiaan atau motif utama tu dah tergelincir dari Allah kepada benda lain. Contoh mudah, katalah seseorang tu sanggup tipu data, manipulate report semata-mata nak capai target, nak dapat bonus besar. Dia tak peduli dah halal haram, kesan ke orang lain. Fokus dia kat habuan dunia, bukan lagi pada redha Allah. Ini terus langgar syarat ikhlas yang kita cakap tadi. Kan pantun tu ada sebut, pasakkan tauhid, runtuhkan syirik syarikat. Okey, jadi semua ni, apa matlamat akhir dia? Apa yang pantun ni gariskan? Matlamat akhirnya jelas disebut, mencapai kejayaan hakiki dunia akhirat. Dunia akhirat. Jadi bukan dunia semata. Bukan. Dia nak satu kejayaan yang holistik, sepadu. Kejayaan kat dunia ni, kerja bagus, profesional, tapi pada masa sama ia menyumbang kepada kejayaan ke akhirat nanti. Setiap kerja tu ada nilai ibadah, ada kesan rohani. Baiklah. Jadi, untuk anda semua, mari kita simpulkan sikit apa yang kita dah bincangkan dari pantun tabung haji ini. Pertama, kerja tu dianggap ibadah. Itu asas dia. Kedua, cemerlangnya organisasi itu sebahagian dari agenda agama. Ketiga, pentingnya jadi profesional mukmin, gabungan iman dan cekap kerja. Keempat, matlamat dia kejayaan dunia dan akhirat. Sekali, bukan asing-asing. Dan semua ini berdiri atas asas tauhid dan penguasaan fardu ain. Betul. Dan ini bawa kita pada satu persoalan menarik untuk anda fikirkan. Bila kita tengok gabungan kuat antara iman dan kerja, macam kat tabung haji ni kan, agak-agaknya macam mana konteks budaya kerja yang spesifik macam ni boleh bentuk motivasi harian pekerja dan juga cara dia buat keputusan beretika. Kalau nak bandingkan dengan tempat kerja yang mungkin lebih sekular, yang tak ada penekanan iman sekuat ni, apa beza dia agaknya? Soalan yang bagus tu untuk kita renungkan. Macam mana nilai peribadi kita berinteraksi dengan kerja kita seharian? Okey, terima kasih banyak kerana sudi bersama kami meneroka sumber yang unik ni. Semoga bermanfaat.